Sebab kita hanya Terengganu lagi yang tidak boleh dimasuki dia. Yang lain semua dah ada. Yang paling akhir 1909. Dah kita 19 tahun lepas pada itu. Jadi kalau dah Chow Ju Kua kata 1225 tu sudah ada penempatan tu. Di follow on sebagai Emporium Arab. 1225 dengan 1303. Jaga berapa tahun? 70 90. Balik itu kata itu masih dilawat. Dah kedatangan ni lebih awal lagi. Pedagang-pedagang ni lebih awal lagi. Ada apapun yang muncul pada ketika itu? Tak ada. Kita tak ada itu. Cuma itu laporan tu je. Jadi hukum Islam yang muncul pada awal iaitu Syarif Muhammad Al-Madani. Itu kemudian selepas pada Batu Surat. Dia kemudian mungkin daripada Batu Surat tadi, maka dia orang mula datang tengok dah ada tu kerajaan Islam gitu. Sebab di situ dia ada dua tu. Satu diisytiharkan undang-undang Islam satu. Islam sebagai agama rasmi benua Terengganu. 1303 tu. Jadi mungkin situ tarikan pada mubalih-mubalih pedagang. Sebab dulu pedagang-pedagang tu mubalih juga. Sebab dia Islam datang ke sini bukan melalui peperangan. Dia banyak melalui perdagangan. Di alam Melayu. Kan? Lepas tu timbul pula kata lagi perkembangan Islam yang begitu gembar sebab kita gunakan bahasa tempatan. Bila Batu Surat ada pakai Jawi. Kita gunakan Jawi dalam bahasa Melayu kita sendiri. Kita mengembang Islam. Di situ yang kita rasa yang bergerak cepat ni. Mana kita boleh faham bahasa kita. Mereka guna bahasa Arab. Jadi kita boleh endorse memang Kuala Berang. Saya itulah kalau kita tengok situ itulah sebab di situ dia